Top 5 5 negara Asia Tenggara yang mempunyai harga minyak paling murah sekali. So ni adalah harga RON 95 yang saya dah convert semuanya dalam RM dan saya siap bagi sekali dengan diorang punya purata gaji diorang dekat negara masing-masing lah. Dan ni mungkin harga terkini, mungkin dia akan berubah-ubah sikit ikut bulan-bulan. Nombor 5, negara Asia Tenggara yang ada harga minyak paling murah sekali adalah Thailand. Thailand berapakah harga minyak dekat Thailand? Harga minyak dekat Thailand adalah sekitar RM4.26 1 liter. Dan berapa pula purata gaji diorang dekat Thailand kan? Purata gaji dekat Thailand adalah sekitar RM2,000 ke RM2,350 sebulan. So, diorang kena beli minyak RM4.26. Okey lah kan 1 liter. Tapi tak boleh lawan yang nombor 1 nanti Memang semua orang kat Malaysia ni nak pindah kat negara tu sebab minyak dia murah gila kan. So nombor 4 negara Asia Tenggara yang ada harga minyak RON 95 paling murah sekali adalah Vietnam. Minyak diorang lebih kurang RM3.66 dan purata gaji adalah lebih kurang RM1,500 ke RM2,000 sebulan. Nombor 3. Don't worry, Malaysia tak masuk dalam list ni. Malaysia mahal. Malaysia punya mahal So nombor 3. Negara Asia Tenggara yang ada minyak paling murah sekali iaitu Indonesia. Tahniah sahabat Indonesia, anda jatuh ke tangga nombor 3 minyak paling murah sekali dekat Asia Tenggara ni iaitu RM3.61. Itu dah convert ke RM supaya kita senang faham lah kan. Dan purata gaji rakyat dekat Indonesia adalah sekitar RM860 ke RM1,300 sebulan So rakyat dia orang banyak, purata gaji tu agak jauh juga. So agak mahal sebenarnya kalau dibandingkan dengan purata gaji diorang RM3.60. Dan nombor 2 negara Asia Tenggara yang ada minyak paling murah sekali adalah Malaysia. Ada masuk juga ingatkan Malaysia mahal. So harga minyak RON 95 dekat Malaysia adalah RM1.99 1 liter. Okey, kita try ambil yang tanpa subsidi lah kan. RM2.60. Tetap nombor 2 boleh katakan RM1.99 lah kan. Sebab harga RM1.99 ni layak untuk seluruh rakyat Malaysia yang boleh memandu, tak kira berapa income diorang sekalipun dan berapa purata gaji rakyat Malaysia kalau nak bandingkan dengan harga minyak tadi. Purata gaji rakyat Malaysia adalah sekitar RM3,000 sebulan. Ada yang kata RM2,600. Bolehlah kata ambil RM2,500 ke RM3,000 sebulan. Itu adalah average gaji rakyat Malaysia. Dan nombor 1. Nombor 1. Tapi sebelum tu, follow dulu TikTok channel ni untuk korang dapatkan banyak lagi info, general knowledge dan tips pasal kereta. Follow untuk dapatkan banyak lagi info tersebut. Dan nombor 1, negara Asia Tenggara yang mempunyai harga minyak paling murah sekali. Harga 1 liter minyak RON 95 dekat negara ni adalah lebih kurang RM1.55 sampai ke RM1.73 dan purata gaji rakyat mereka adalah sekitar RM5,500 sebulan kalau convert kepada RM dan ianya adalah Brunei.